Okey, Okay. menarik. Okay. Masa tu pun aku tak tahu apa yang aku kena buat. Sales engineer ni maksudnya kau jadi salesperson ke? Aku jadi salesman lah. Alright, cumanya title dia sales Title engineer. dia sales engineer je. Okay. Okay, Okay, apa yang dia buat, apa yang dia orang jual adalah dia orang jual barang untuk industri. Okay. Okay. Company ni, Aha. dia punya specified adalah dia jual variable frequency inverter, VFD lah. Aha. Okay, VFD ni apa guna dia untuk kontrol motor. Okay. Macam ni, Ha. sistem dia macam ni. Conveyor. Alright, Okay, conveyor dekat KLIA, luggage tu kan. Yang okay. back. Kalau dia nak berpusing, dia kena ada motor. Okay, faham. Okay, kontrol motor tu adalah VFD ni kontrol motor tu. Okay. Okay, so berapa dia boleh, kekerapan dia nak berputar. berapa laju kau nak, Okay. dia boleh reverse forward. Faham. Kalau tak ada benda tu, motor tu jalan satu speed je, Faham. 50 Hz. Okay. Aku buat sales engineer ni selama 8 bulan. Okay, faham. 8 bulan. Ada sales tak? Tak ada juga.